sampai 44 ni. Okay, kita buka kad sifat dan makhraj huruf. Hari ini kita masuk pada perbincangan yang iaitu makhraj nombor 15. Jumpa tak? 15, 13 ujung, lepas tu 14 patah balik. Maknanya di bawah. Makhraj yang ke-15 adalah huruf Dhad. Okey. Huruf Dhad ini adalah huruf khas yang hanya ada pada sebutan bahasa Arab sahaja. Sebab itu digelarkan bahasa Arab itu juga sebagai kiasannya lughatul Dhad. Bahasa Dhad. Sebab tidak ada di dalam dunia ini yang sebutan dia seperti Dhad. Sebab itu kita kena mengikut bagaimana orang Arab menyebut huruf ini. Kalau tak, dia menyerupai huruf-huruf yang lain. Maka kalau kita tengok agak susah untuk memahami gambar rajah tersebut, maka Dhad ini menggunakan, dipanggil haffatul lisan. Haffatul lisan ini iaitu pinggir lidah. Dia tidak menggunakan hujung lidah. Bermakna kita hendaklah menggunakan lidah kita bahagian tepi. Yang sama selari dengan geraham. Makna dia tak boleh menggunakan gigi kecip atau gigi taring. Dia kawasan dia adalah kawasan geraham. Maknanya huruf Dhad ini menggunakan tepi lidah. Kita kena dengan geraham. Sama ada kiri ataupun kanan. Ataupun yang terbaik dia menggunakan kedua-dua pinggir lidah kita. Kiri dan kanan bertemu dengan geraham kiri ataupun geraham kanan. Sekiranya kita menghadapi kesukaran untuk membuat perkara itu, maka kita boleh guna kiri ataupun kanan. Maka itu dipanggil sisi. Dhad itu makhraj dia tidak boleh menggunakan hujung, tapi dia menggunakan sisi atau tepi lidah itu sendiri, dan dia tidak boleh pergi kepada gigi kacip ataupun gigi taring kita. Dia mesti pergi ke geraham. Maka untuk mendapatkan ketepatan makhraj itu, kita matikan dia, maka dia akan bunyi aum. Dia punya bunyi tebal, penuh tu, itu sifat dia. Tapi yang paling penting, tepi lidah kita tu perlu diasak ke kiri ataupun ke tepi geraham. Aum. Kalau kita bariskan dia jadi aum-dha. Aum-dhi. Aum-dhu. Itu pertama untuk mendapatkan ketepatan. Kemudian kita lihat sifat dia. Sifat yang pertama adalah sifat jahar. Bermakna ketika menyebutnya, kalau kita tengok bulatan 2 tu, tertutupnya tekak dan tekanan yang kuat pada makhraj menyebabkan suara kita menyebabkan tertahan nafas. Nafas kita tertahan ketika menyebut Dhad. Dia angin dia tidak terlepas dia bukan auf. Dia tak ada bunyi auf, tak ada. Dia dalam keadaan nafas kita tertahan. Tetapi sifat dia yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah maknanya apa? Rakhawah maknanya terbukanya makhraj menyebabkan suara itu terlepas. Terlepas suara bermakna suara kita itu tidak boleh terputus. Dia berjalan je ketika menyebut huruf Dhad itu. Suara dia itu bukan
Walaupun kita perlu menahan nafas, tetapi suara kita tak boleh bunyi putus. Contoh kita baca dalam surah Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim dia bukan dia bukan tersekat bunyi dia rakhawah. Ini maknanya bunyi suara kita itu tidak terputus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Masa menyebut ghin tu janganlah kita ketepikan lidah lagi. Ini belum lagi sebut dot dah kubur semua. Mau dia lidah macam biasa lagi. Bila obu barulah ke tepi. Ini belum sampai dot dah ke tepi. Ghairil mau dah ke tepi dah. Itu yang bunyi dia lain macam tu. Dia mau Allahu barulah ke tepi. Satu-satu, jangan gopoh-gapah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, baik. Setelah kita tahan nafas ketika menyebut dad, tetapi kita melepaskan bunyi suara supaya dia tidak terputus, maka dia ada dua sifat kuat dia, iaitu isti'la. Apa makna isti'la? Isti'la belah kanan melibatkan 8 huruf, 7 huruf khussa dawtin qiz. Maka pangkal lidah kita kena tinggikan ke atas, ke langit, menyebabkan suara terangkat. Kemudian sifat dia satu adalah itbaq, yang lebih gagah lagi daripada isti'la, iaitu huruf sad, dad dan ta, dha. Maknanya bila kita isti'la tu meninggikan pangkal lidah, tetapi itbaq itu meninggikan tengah lidah. Meninggikan tengah lidah ke langit, menyebabkan suara terhimpit antara kedua-duanya. Tetapi bila suara itu terhimpit, bunyinya tak boleh tersekat. Sebab dia sifat dia rakhawah. Dia tak boleh tersekat, bunyi putus itu. Cuma bila kita sebut huruf dad itu, maka pangkal dan tengah lidah kita tu diangkat ke atas, dia penuh lidah itu ke langit-langit. Maka kita akan sebut dengan keadaan lidah kita tengah dan juga pangkal itu terangkat ke langit-langit. Bermakna terangkatnya pangkal lidah itu ke langit-langit dipanggil isti'la. Tingginya kita punya tengah lidah kita diangkat ke langit-langit, itu dipanggil itbaq. Itbaq maknanya lidah kita itu diangkat sehingga seolah melekat ke langit-langit atas. Jadi sebab itu dia bunyi tebal, penuh, lidah kita itu penuh ke atas. Ditambah satu lagi sifat yang ada pada dad itu, iaitu sifat istitalah. Istitalah ini ialah satu-satunya sifat yang mempunyai makhraj dia yang panjang, iaitu sepanjang tepi lidah. Dia tepi bahagian hujung, tetapi dia tak sampai ke hujung. Dia panjang. Sebab itu apabila menyebut dad itu, dia sedikit
ada masa yang diperlukan sebab dia punya makhraj dia tu panjang, sepanjang tepi lidah dan sepanjang kawasan geraham yang berada pada tepi lidah tu. Maka dia akan bunyi dalam keadaan semua sifat tu diraikan, maka dia bunyi aum. Pertama, makhraj dia tepi, kiri atau kanan. Yang kedua, nafas tidak boleh terlepas. Tak boleh bunyi aus. Tak boleh. Kemudian yang ketiga, dia punya suara dia tak boleh terputus pula. Walau dha. Dia tak boleh walau dha. Banyak orang kadang-kadang sampai tersekat nafas dia. Memanglah nafas kena tahan, tapi bunyi suara tu tak boleh putus. Walau dha. Bukan walau dha. Banyak orang memberhentikan bunyi tu. Itu tak betul. Sebab sifat dia rukhawah. Kalau sifat syiddah, maka bunyi itu tertahan dan dia bunyi terputus. Macam huruf hamzah. Ba, dia akan tersekat bunyi dia. Kemudian dalam keadaan pangkal lidah kita, tengah lidah kita diangkat ke langit-langit. Allah. Allah. Boleh? Jadi dhad ada pada surah Fatihah ni. Jadi kita kena betulkan sebutan tu dengan meraihkan betul-betul semua sifat-sifat dhad. Sebab ini dia huruf yang ada yang tersendiri daripada huruf-huruf yang lain. Bila kita melayukan dhad itu yang kita menggunakan depan lidah. Maka kita bunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sebab kita guna ujung lidah. Ujung lidah tu makhraj dia dah salah lah. Sebab itu dia bunyi du. Tak apalah kita angkat ke lidah kita ke du, tetap tak boleh. Sebab kita menggunakan hujung. Sedangkan dhad tepi lidah. Jangan menggunakan hujung lidah. Hujung lidah masalah dia kadang orang Melayu ni, hujung lidah dia kenakan dengan gigi kacip atas. Itu dal. Sebab tu dia macam mana pun bunyi dia tu, dia bunyi Jawa juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdha. Ada ladha. Itu hujung lidah dengan gigi kacip. Jangan gunakan itu, sebab tu dia bunyi dia pelik. Orang Arab lah dengar bunyi pelik, kita biasa. Tapi janganlah biasakan dengan kesalahan tersebut. Okey? Pastikan nombor satu, kita gunakan tepi lidah, kiri ataupun kanan ataupun kedua-dua sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Jom kita praktis daripada ayat 37 sampai 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Cantikkan. Jangan bunyi yauma idzil, bukan zil. Zil. Yauma idzil lil, bukan lil. Lil. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul fasl.
angkat lidah. Sebab ujung lidah kita tu kena angkat ke langit-langit depan, menyerong. Fasl. Ya. Hadza yaumul fasl. Jama'nakum wal awwalin. فإن كان لكم كيد فكيدون. Fa tu betul-betul letakkan hujung gigi kacip atas kita ni, letakkan perut bibir bawah. Fa. Fa'in fakidun. Kalau tak betul-betul dia jadi pa. Fa'in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Dia ada dua masalah. Satu masalah orang Melayu bila sebut za, dia tak lepas hujung gigi kacip atas. Dia sebut za. Itu za. Dia sebenarnya bukan za orang Melayu, za orang awam. Ya, za orang tak belajar tajwid. Ya. Dia sebut za. Sedangkan za ni hujung lidah mesti lepas sikit gigi kacip atas. Dha. Dhi. Bila kita tahu makhraj dia, bunyi dia dha, dhi, masalah kita orang Melayu bila sebut tu dia jadi nipis pula. Macam zal, dhi. Kalau kita baca fi dhila, bukan zi. Sebab sifat dia tebal, isti'la dengan itbaq. Maknanya walaupun kita sebut baris bawah dhi, tetapi tengah lidah kita dan juga pangkal lidah kita terangkat ke atas. Maka dia bunyi dhi. Pertama, hujung lidah mesti melepasi sikit gigi kacip atas. Kemudian dia tu sifat dia tebal. Pertama orang Melayu dia tak keluarkan, dia jadi zi. Yang kedua, bila dia betul makhraj dia tak tebalkan, dia jadi zilal. Bukan dhil, dia dhi. Dhi. Ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Dhi. Hujung lidah itu makhrajnya, tapi pangkal dan tengah lidah kena angkat ke atas. Dhi. Kalau tak dia jadi zi. Itu zal, ni dhi. Fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Fa. Wa fawakiha mimma yashtahun.
Yang lagi satu orang Melayu ni malu nak muncung. Takut sombong. Ini kena sombong. Dhammah itu makna muncung. Muncung betul. Mimma yashtahun. Baru dia bunyi dia betul. Bukan yashtahun. Dia sayang muncung dia. Memang dhammah itu memuncungkan bibir depan kita tu. Mimma yashtahun. Kan elok bunyi dia tu. Bukan yashtahun. Jangan sayang muncung tu. Hun. Kulu. Tengok tu bagi depan Kulu. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Banyak bagi depan tu. Ku, lu, bu, kun, tum, ta'malun. Semua tu betul kan? Muncungkan betul-betul. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Najzi. Dengan najzi. Dia jangan pecahkan bunyi dia memang sifat dia syiddah. Maknanya mesti terputus bunyi suara sehingga melahirkan lantunan naj. Lepas tu baru qalqalah naj. Jadi kita tekuni, janganlah fras pula. Ayo dah tua pun tak betul-betul lagi. Yang ini semua pahala, kerana kita memuliakan kalam Allah, maka kita belajar sebut, belajar betulkan sebutan. Ini semua pahala. Jangan jadi kita kecewa pula. Dah tua pun tak betul, bukan masalah macam tu. Tapi kita sentiasa membaiki prestasi kita di dalam menyebut kalam Allah. Sehingga mudah-mudahan ke akhir hayat nanti kita akan terus menyebut semua itu dengan betul. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.